Okey, baik, untuk memudahkan kita faham, sebenarnya kategori minyak zaitun ni berasaskan kepada proses. So, pertama sekali kalau kita sebut EVO ni, secara ringkasnya diproses, maknanya buah yang dituai diproses dalam masa 24 jam dan menghasilkan minyak. Jadi minyak itu dikategorikan sebagai minyak zaitun EVO, extra virgin olive oil, dan mempunyai kualiti yang sangat tinggi lah berbanding dengan kategori minyak yang lain. Kemudian kategori yang kedua adalah VO, virgin olive oil, di mana kalau kita proseskan buah zaitun itu menghasilkan minyak selepas tempoh 24 jam, bermakna kita tuai, kemudian kita simpan buah tadi, kemudian selepas itu barulah kita proses. Melalui proses perahan menghasilkan minyak zaitun, dan itu dianggap sebagai ataupun dikategorikan sebagai virgin olive oil. Manakala yang ketiga yang disebut sebagai refine. Refine ini adalah di mana kita menghasilkan minyak zaitun setelah mana proses EVO dan VO telah pun berlaku. Jadi perahan pertama dalam tempoh 24 jam EVO. Perahan kedua, ketiga dan sebagainya itu adalah dipanggil sebagai virgin olive oil. Okay. Kemudian pergi kepada perahan ketiga, keempat dan seterusnya, telah diproses banyak kali dah dan menghasilkan minyak, itu dinamakan sebagai refine. Minyaknya sangat sedikit lah dan juga kualitinya sangat rendah berbanding dengan EVO, berbanding dengan VO. Jadi biasanya kalau kita perhatikan, EVO adalah untuk kita minum, kita consume sehari-hari lah. Manakala VO boleh kita gunakan untuk konsum, tapi kualitinya rendah bandingkan EVO dan sesuai untuk salad dan juga untuk masak dan sebagainya. Manakala refine ini kualitinya sangat rendah, sangat murah kerana kandungan asid oliknya rendah, kandungan polifenolnya sangat rendah, sebab dia adalah perahan ataupun kita kata prosesnya yang sudah melalui proses berkali-kali barulah kita dapat minyak tersebut. Kemudian pomage, maknanya kategori yang keempat ini adalah hampas buah zaitun tadi, diproses semula, dimasak semula dan menghasilkan minyak. Jadi kategori kita sebut yang terbaik adalah EVO, yang kedua terbaik adalah VO, dan kemudian yang ketiga adalah refine, dan yang keempat adalah pomage olive oil.